Kira-kira 3,000 pelajar India yang mendaftar di Institusi Pengajian Tinggi akan menerima komputer riba baru melalui program peranti mahasiswa. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Ar-Rahmana memaklumkan program ini dilaksanakan oleh Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia atau MITRA dengan kerjasama Yayasan Perkasa Siswa dan Yayasan Didik Negara yang melibatkan peruntukan sebanyak 7.55 juta ringgit. Ini adalah program peranti mahasiswa. Peruntukan sebanyak 7.55 juta akan disediakan untuk pemberian komputer riba baru. Sebelum ni kita bagi 2023, masa saya pengerusi Jawatan Kuasa Khas Mitra, kita bagi 525 sekolah Tamil komputer riba, tapi dia yang refurbish. Ada beberapa di luar sana tak beberapa puas hati, tapi kali ini saya haraplah dia orang berjerit kuat-kuat sebab kita bagi komputer riba baru, brand new kepada 3,000 pelajar tahun pertama, tahun 1 institusi pengajian tinggi. Skop dia senang, daripada keluarga B40 dan M40, tetapi keutamaan diberikan kepada B40. Keutamaan diberikan kepada B40, dan of course ini bergantung sebab kita ada banyak tahap B40. So kerjasama akan dijalankan bersama-sama dengan Yayasan Perkasa Siswa dengan Yayasan Didik Negara. Selain itu, beberapa inisiatif sempena sambutan Deepavali turut diumumkan, termasuk pelaksanaan program tuition Kalvi Madani di 200 sekolah Tamil yang terpilih. Program ini berasaskan projek perintis tuition Madani yang sebelum ini menunjukkan kejayaan di Terengganu dan Kelantan. Jika anda menghadapi komplikasi penyakit seperti kebas tangan dan kaki, sesak nafas, cepat letih atau mata kabur, mungkin pengaliran darah anda tidak lancar, jangan risau, Tasli sedia membantu anda. Tasli Dunchen Plus membantu mengatasi komplikasi dan melancarkan pengedaran darah dengan lancar. Tasli Dunchen Plus dihasilkan secara moden dan berkualiti tinggi. Tasli sudah 20 tahun di Malaysia, masih ramai yang amalkan Tasli Dunchen Plus setiap hari. Tasli, teman kesihatan anda.